Abah, abah memang duk tayang Arik. Hei, hei budak ni. Arik. Benda duk kena dengan aku hari ni. Sekaligus mari. Mula dari kena marah dengan cikgu kolah. Lepas tu kena denda. Lepas tu balik rumah pula kena marah pula dengan abah. Arik. Kak cari juga Arik tadi. Rupanya ada training. Arik dia balik rumah lagi ke? Daripada tadi. Oh, Kak dia tu agak-agak rumah Arik tadi. Mak Kak awak balik lagi makan ada. Ya Kak. Terima kasih Kak tahu Arik tengah sedih. Kenapa dari muka Arik keluar rumah tadi? Tak mau kau singa Kak, kenapa masalah Arik? Abah, tapo saya tadi Kak. Bak apa Abah Arik boleh buat gitu? Sebab saya cakap nekan dengan dia tadi. Abah Arik ada buat salah besar ke Arik? Sampai Arik cakap nekan dengan Abah gitu. Abah tu Kak, bukan dia nak faham saya ni gana. Saya nak minta napa-napa tau. Semua awak dah endoh. Kau tak ada piti lah. Padahal kerja siang malang. Lepas tu pula Abah kata saya ni tahu mitok je. Contoh gini lah. Macam saya kebos saya naik motor. Bukan saya saja saya mitok. Untuk kemudahan juga. Kalau nak pergi kolah ke, nak pergi beli barang-barang mak ke kedai. Jadi mudah lah sikit nak pergi mari. Kak rasa Arik, mungkin tak sampai masa ni lagi. Mesti ada sebab. Berapa Abah Arik duk tunaikan lagi napa Arik nak sekarang. Abah memang tak faham saya Kak. Saya kenal ayah gana. Mak je orang rapat dengan saya sekat saya besar ni. Kalau saya nak napa-napa tau, saya agak ke mak je lah. Walaupun tak sama mak wi. Tapi dengan mak je lah nak ngadu kenapa belaka. Mak Arik kerja ke? Mak duk kerja. Suri rumah je Kak. Suri rumah? Lain pada tu? Lain pada tu